Adakah korang tengah pening kepala nak beli kereta MPV tapi tak tahu nak pilih mana satu antara Toyota Veloz dengan Mitsubishi Xpander? Jangan risau, dalam video ni aku akan cerita dengan jelas mana satu lagi berbaloi untuk korang beli. Jom tengok video ni sampai habis. Tapi sebelum tu aku nak bagi tahu kenapa aku buat perbandingan antara Veloz dengan Xpander je, sebab aku selalu nampak komen bakal-bakal pembeli yang tengah pening kepala nak pilih Veloz ataupun Xpander. Kita mulakan dengan harga dulu. Kalau bajet kau bawah RM100,000, Toyota Veloz memang pilihan terbaik sebab harganya bermula dari RM95,000 je. Beza RM5,000 sampai RM15,000 lebih murah daripada Xpander yang harga dia cecah RM110,000 untuk varian tertinggi. So kalau bajet kurang, Veloz memang pilihan yang tepat. Tapi, kalau kau jenis yang selalu travel jauh atau ada family besar, ruang kabin adalah sangat penting. Kat sini, Mitsubishi Xpander memang champion lah sebab ruang dalam dia luas, terutama sekali tempat duduk belakang. Orang dewasa pun takkan rasa sempit. Kaki pun boleh relax. Veloz pula memang agak sempit sikit kat belakang dan kurang sesuai untuk perjalanan jauh. Kalau kau selalu drive jauh, Xpander memang lagi best. Suspension dia lembut. Lalu jalan tak rata pun steady je. Veloz pula walaupun jimat minyak, tapi enjin dia agak biasa je dari segi power. Kalau selalu bawa ramai penumpang, memang terasa slow sikit masa nak memecut atau memotong kenderaan lain. Apa yang best pasal Veloz ni, teknologi keselamatan dia canggih betul. Dia ada Toyota Safety Sense yang memang lengkap dengan pre-collision system, lane departure warning dan blind spot monitor. Kalau kau memang jenis utamakan safety features, Veloz memang pilihan terbaik. Xpander pula, safety dia agak basic berbanding dengan Veloz. Airbag ada 2 je weh. Bab resale value pula, semua orang tahu kereta Toyota ni susut nilai dia memang rendah. Kalau plan nak jual balik lepas guna 5 ke 7 tahun, Veloz memang pilihan lebih baik sebab boleh dapat balik modal banyak sikit lah. Mitsubishi pula resale value dia jatuh lagi banyak berbanding Toyota. Jadi kalau kau anggap kereta ni sebagai pelaburan, kau kena consider jugalah pasal resale value ni. So senang cerita macam ni lah. Kalau kau cari MPV murah, jimat minyak, teknologi safety lengkap dan ada resale value yang tinggi, Toyota Veloz memang ngam untuk kau. Tapi kalau kau pentingkan ruang yang luas, keselesaan perjalanan jauh dan desain yang unik yang tak sama macam orang lain, Mitsubishi Xpander adalah pilihan yang lagi mantap untuk kau.